Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alif, untuk pengetahuan Alif, saya ke dalam penjara. Dah berminggu-minggu ini hari baru saya keluar Encik Alif. Boleh juga tu, kes saya dah viral dah pun satu Malaysia kat TikTok, dekat YouTube kan. Nak boleh buat lagi, bagi kesedaran bagi semua orang umat akhir zaman ni kan. Awareness boleh buat. Kita boleh bincang tu nanti, boleh WhatsApp saya. Saya baru keluar penjara, saya kepenatan, kesakitan sekarang ni. Apa-apa pun, Rasul yang mengaku Rasul tu dah kena tangkap dengan Jais 3 hari saja. Lepas tu dia bebas. Silap saya masa dia ke dalam tu, saya pergi gegar pondok tu nak ambil barang-barang saya. Rupa-rupanya dia dah bebas, saya pula kena tangkap dengan polis. Makanya saya dah masuk penjara dah berminggu-minggu. Hari ni saya dijamin, saya dah keluar. Alhamdulillah.